Ini dia pemandangan di Sesimbra, Lisbon, Portugal. Saksikan video ini sehingga penghujung. So hari ini adalah hari terakhir saya berada di Lisbon. Pemandangan yang terakhir sekali sebelum saya berlepas ke Berlin, Germany. So di sini ada kedai es krim. So mari kita cuba kedai es krim di sini. So ini dia harga-harga gelato di sini. Sekitar rendah 4.9, 5 euro sehinggalah ke hampir 10 euro pun ada di sini. Contohnya beg ni sekitar 29 euro, iaitu lebih kurang 150 ringgit lah. So di sini banyak corak-corak sebegini, tiles, dan kalau gambar ayam ni memang merupakan satu brand lah untuk Portugal ni ataupun Portugis. So set cawan ni adalah sekitar 8 euro. So di sini kelihatan Maritime Museum. Fish and Drinks. Wow, menarik sekali pemandangan di sini. Wow, pemandangan di sini memang luar biasa sekali. Yeah, you look nice. Okay, so what do you think about our Global Counselor Workshop? Yeah, we really enjoyed it. We met a lot of quality counselors. It was really successful, I think. We got a lot of invitations to talk with them further. So for our university, it was very useful. All right. So we're Yes. very How happy about with you? that. I'm very, very enthusiastic. Mhm. We met people from all over the world, and they're Mhm. extremely, with schools that match the profile of our university really well. All right. So we're hoping on a lot of beautiful partnerships to come. All right. So will you join again next year? For Yes. sure, for sure. All right. Thank you. All the best. Okay. Okay. So kawasan ni memang mengingatkan saya pada movie Italian Job. Tambah-tambah lagi ada kereta sebegini. Mungkin ini adalah Alfonso de Albuquerque. Di sini banyak seafood. So macam dekat Malaysia juga anda boleh memilih. Yang luar biasanya, tengok siap ada pelangi di sini.
ada orang memancing di situ. Di sini banyak mural-mural yang menarik. Nampaknya trafik ataupun zebra crossing berfungsi di sini. So di sana ada kedai gelateria, iaitu gelato. Ini dia aiskrim. Lebih kurang €2 di sini. Pistachio dan salted caramel. Macam mana? Bodoh tak aiskrim ni? Sebab self-service ni pasal. Tapi pemandangannya memang pistachio dan juga salted caramel. €4. Macam mana? €4. Okey tak? So di sini kelihatan orang jogging. Sekarang kita mencari prayer room di sini. Alhamdulillah kita jumpa prayer room di sini. So ini ada lounge untuk Air Portugal dan kita akan pergi ke prayer room. Saja kita berada, kita tak harus ataupun mesti menunaikan solat. Jadi prayer room di sini bukanlah prayer room yang betul-betul proper, ada tempat wuduk dan sebagainya. Kita kena ambil wuduk di toilet dan kita boleh solatlah di kawasan seperti ini. Okey, jadi tempat ni memang sunyi, jadi kita boleh bentang sejadah ataupun lapik apa-apa dan kita solat di sinilah ikut kiblat. Yang penting kita solat. Ini dia suasana di airport Lisboa. €3. Sejam pun ada, hanya €30. So kedai ni namanya Pre-Love, tapi saya tak pasti barang baru ataupun terpakai. Portugal ni ayam ni lah yang paling famous sekali. Kipling. So berapa harga Kipling di sini? Tak ditulis harga. Ini sekitar €47. Bag keeping macam ni €47, lebih kurang RM250. Macam mana? Murah ke mahal berbanding di Malaysia? So di sini ada Oakley. Semuanya pasal CR7. Coklat CR7 pun ada. So hari ni di Portugal ni kita akan jumpa CR7 lah. So siapa kata barang-barang di Portugal ni semuanya mahal. Jadi saya dalam perjalanan ke Berlin, tapi secara postmortemnya
saya menganggap bahawa Portugal ni adalah satu negara yang menarik lah, kan. Jadi ada kawasan yang cantik, di mana ada juga makanan-makanan yang halal, dan juga ada juga harga yang berpatutan yang kita mampu beli. Jadi saya beli macam stationery dan macam gelang tangan untuk souvenir anak saya, just dalam 5 euro saja. Okay. Jadi selamat tinggal Portugal, dan saya akan pergi ke Berlin hanya 1 hari saja. Kemudian kita akan ke Hungary dan Amsterdam. So bag ni harganya 95 euro, lebih kurang 500 saja. Tak adalah mahal sangat, kan. Bordalo Pinheiro. Sekarang kita akan menaiki Air Portugal menghadap ke Berlin. Sedih tak nak tinggalkan Portugal? Baru, isi baru. Puxe uma máscara de oxigênio, aplique-a sobre o nariz. So, alhamdulillah kita telah sampai ke airport Berlin. So, sekarang cuaca hujan.